يا رب. يا تفضل يا معلم. تسلم ايديك، بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا فريق ريال لدعمكم لأهل غزة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. Sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Kan? Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh menambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepas ke orang yang fasik. Lebih baik orang masjid yang ambil dunia ramai-ramai. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, abang-abang, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Satu hari, saya ada buat program dekat Xi'an. Xi'an ni ibu kota China lama, sebelum Beijing. Kalau kita nak cerita lokasi paling strategik, Xi'an. Beribu tahun jadi ibu kota China. Sebelum dipindahkan oleh belakang ke Beijing. Beijing sebelah utara dah, sebenarnya atas dah. Dia tengah-tengah betul. Jadi kat situ, orang Islam ada kat situ. Jadi saya ada buat syuting dengan TV9 ke TV3 waktu tu, kat situ. Kita buat program. So kita pun syuting, habis awal. Habis awal dalam 3 hari tu kita ada masa lah, berjalan lah apa semua kan. Okay? Dekat situ ada masjid lama, umur lebih 1200 tahun. Masjid lama ya. Jadi kota Xi'an ada banyak orang Islam. Saya suka orang Islam berniaga. Saya suka orang Islam berniaga. Kan? Jadi satu hari saya tanya satu orang pakcik. Orang tu bercakap Arab. Yang umur kat 90 waktu tu. Waktu tu umur 90. Saya tak tahu lagi ke tak. Jadi saya tanya dia, saya pakcik. Kan? Pakcik dah berumur macam ini, kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah banyak kedai situ. Cucu pun dah ada kedai. Bukan saja anak, cucu pun dah berniaga dah. Pakcik tak rehat ke? Pakcik nak berniaga untuk apa? Kan? Saya tanya dia. Dia kata nak. Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup. Aku cukup dah. Anak aku semua dah ada kedai, dah berniaga dah. Anak semua selesai dah. Cucu pun dah selesai. Kan? Untuk aku selesai dah. Tapi kenapa aku terus berniaga? Sebab aku nak kayakan masjid. Aku nak kayakan madrasah. Sebab aku terus berniaga. Kan berbeza dengan setengah-setengah orang. Nak berniaga tu sebab nak kayakan diri. Kan beza tu. Jadi bila diri dah okey, dah cukup lah. Apa lagi nak. Sedangkan masjid terminta-minta. Rayuan derma ya. Untuk kita punya toilet ni dah tersumbat 3 bulan ya. Tolong ya.